Okey, di dalam video ini saya nak share dengan anda bagaimana untuk buyback. Okey, so macam biasa masukkan dulu detail username dan juga password di dalam dashboard KB Gold kita. So bagi dia masa untuk pop up. Okey. Selepas itu pergi dekat 3 garisan ni sebelah kiri, pergi kat uncang buyback. And then pergi ke uncang emas. Oh ya, saya terlupa sesuatu nak kena explain dulu. Okey, baik. Kejap. Saya pergi dekat dashboard balik. Okey, so ini kalau tengok, okey, sekarang jumlah gram emas yang ada di dalam KB Gold saya adalah 21 gram. Dan, okey, kita scroll bawah sikit, kita kena tengok data ni. Data ni sangat penting untuk kita faham. Okey, jumlah gram untuk jumlah nilai 1 gram pada hari ini adalah RM629 untuk 1 gram. Dan kalau kita buy price ni, maksud buy price ni adalah kalau kita jual balik kat KAB, nilai 1 gram yang kita dapat adalah RM579. Okey, baik. So ini calculation yang saya dah buat untuk bagi anda mudah faham. Okey, so kat sini apa kita nampak hari ni pada 26 Disember 2025, 1 gram 629. Itu kalau sale price. Kalau buyback 579. Masuk ke sini, spread dia RM50. Mahal gila. Okay, nampak Dan nilai 41 gram yang ada dalam KB Gold saya adalah RM25,789. Dan kalau saya nak buy back, saya jual balik dekat KB Gold, saya akan dapat balik cash RM23,739. Dan spread, kalau saya jual lah 41 gram ni, nilai spread yang saya hilang adalah RM2,050. Dan apa tu spread? Spread emas ni, kalau ikut mentor saya, istilah yang tepat adalah selisih harga lah, di mana of course harga jual beli emas kita tak adalah dapat macam kita simpan RM25,000 ambil balik RM25,000. Itu kita simpan kat bank lah. Tapi kalau kita buat simpanan dalam emas, laburan emas, ini adalah benda yang normal, biasa. Okey, so kat sini saya nak share dengan anda. Okey, untuk hari ni saya nak buyback dekat KB Gold 13 gram. Okey, contoh 13 gram untuk hari ni 1 gram adalah 629. Spread dia RM50 untuk 1 gram, dan buyback saya 1 gram pada hari ni adalah 579. Okey, baik. So kalau 13 gram buyback jadi 7527. So spread dia RM650 untuk 13 gram. Nampak? Dahsyat. Okey, baik. So bila kita buat spread ni, kita akan kalau kita buat buyback dekat KB, kita akan dapat balik cash kita within 24 jam ke 48 jam selepas transaksi ni selesai lah. So dalam ni saya nak share dengan anda bagaimana untuk buy back dengan KB Gold. Okey, so kita pergi dekat sini. So nampak so kat sini saya nak bagi anda faham apa data-data yang ada dalam KB Gold ni. Okey, so kalau kita kat sini, okey, ini adalah projection harga sepanjang minggu ni daripada 12 Disember sampai 24 Disember. Kita tengok nampak harga emas pada minggu ni memang gila bulan ni. Sebenarnya tahun ni dah gila lah harga dia. Nampak dia punya naik macam mana. Sebab tu setiap hari biasakan habit untuk tengok harga-harga ni supaya anda faham. Nampak tak? Macam mana projection harga dia. So macam saya, habit saya setiap hari saya akan buka benda ni untuk tengok harga. Nampak ni projection dia. Okey, so macam mana nak buy back balik? So pergi dekat titik sebelah bahagian kiri garisan ni, pergi kat uncang, pergi dekat buy back. Okey, tambah add payback, pergi kat uncang emas. So kat sini data menunjukkan, kejap, tak apalah. Okey, data menunjukkan nilai gram yang ada di dalam KB Gold saya adalah 41 gram. Which is dia 99.9 punya grade lah. So buyback pada hari ni adalah 579. Kalau saya nak jual semua ni, nilai dia RM23,739.
dan dia akan transferkan dekat akaun bank yang saya dah nyatakan di dalam profil saya lah. Sebab tu penting untuk anda update anda punya nombor akaun supaya apa? Kalau anda dah update jadi executive partner, boleh dapat commission baik, dapat pembayaran commission. Kalau anda nak buyback, nanti KAB Gold akan transfer dekat nombor akaun tu. Sebab tu penting anda masukkan maklumat tu dengan tepat dan juga terperinci lah. Okay, so katakanlah saya nak yang ni sekarang saya nak buat 13 gram. 13 gram. So total up 7527. Sama. So kalau jual lah 13 gram saya. So KAB Gold dia boleh bagi saya 13 gram ni 7527. So kat sini RM650. Jual tengah mahal kan. Ya, lepas tu buat apa? Tekan je continue, tekan je klik tu tadi. Okay, lepas tu dia akan tanya bersetuju. Lepas tu type je proceed to buyback. Bismillah. Transaction success. So apa yang berlaku adalah dia jadi macam ni. So ini menunjukkan sistem yang kita dah berjaya untuk buyback. So dalam masa 24 jam ke 48 jam, KAB Gold akan bagi jumlah duit yang dinyatakan untuk 13 gram ni tadi lah. Nampak? So sekarang kita tengok balik apa yang berlaku pada kita punya account. Nampak tak? Selepas tadi saya dah jual dengan KAB Gold, daripada 41 gram dah jadi tinggal 28 gram je. Nampak tak? So nilai untuk buyback adalah 16,212. Nampak? Simpanan saya dah berkurang. Sebab apa? Sebab saya tadi dah jual emas saya dekat KAB Gold. So nampak so nampak tak apa impact dia? Sebab tu penting anda kena tahu bila patut anda jual dan kenapa anda jual. Itu paling penting lah. Sebab kalau jual time-time mahal ni memang rugi. Tapi anda kena faham kenapa anda jual. Apa keperluan anda ke itu. Okay? So itulah tutorial yang saya nak share pada anda dalam video ini. Bagaimana untuk buyback KAB Gold anda. Okay, terima kasih. Jumpa anda di video seterusnya. Assalamualaikum.